abang. Ni flavor yam, ni flavor golden Thai tea. RM7 je abang. Walaupun pelik, rasa dia sedap abang. Jom kita teman abang makan. Ni flavor gula Melaka. Ni RM RM6 sahaja. Boba ni. Ni gula dia. RM RM8 sahaja. Flavor yam RM7 sahaja. Yam keladi. Ya, keladi. Flavor terbaharu Taufa golden Thai tea. Saya nak abang rasa, abang suka yang mana? Wow, rasa. Ya, rasa keempat flavor ni abang. Ini bang. Okay, Taufa ni sedap. Gula Melaka pun tak kuat sangat. Just nice. Saya rasa boba ni ada rasa punya. So dia ada kenyal-kenyal sedap lah, just nice. Ni manis sikit Dia macam benda keladi. Tapi dia ada jeli sikit. Sedap. Saya nak describe pun tak macam mana. Tapi dia tak manis sangat, just nice. Sebiji macam tertarik colour dia. Oh, dia rasa lemak-lemak. Tertarik kan? So ada macam makan tertarik versi jeli. Macam abang tengok dekat kiri saya ni, ada 6 flavor kuih bangkit cheese. Saya nak bagi rasa kat abang yang flavor original dulu abang. Flavor original, bangkit cheese original. Oh, just nice. Okay Sofia, rasa dia just nice. Lemak berkrim, rangup, penting. Tak lemau pun. Ni flavor bangkit cheese tiramisu. Oh, ada yang picit-picit tu. Okey, tu dah. Oi. Oh, cantik comel. Sedap. Kemudian melekat gigi saya sikit. Kopi dia crisp strong, tapi rasa bangkit rasa pun tak hilang, just nice. Cuma ni kalau tak panas, nanti dia macam lah. Dia cair. Bangkit cheese cranberry conflict. Tapi dalam dia ada cranberry bang. Dia rasa macam original je, sedap. Cuma ada apa dried cranberry kan? Sedap. Dia just nice, cuma ada fusion dengan rasa buah tu lah. Bangkit hazelnut coklat ni. Oh, bangkit hazelnut. Yang ni dia sedap, just nice. Ada krakor-krakor macam cornflake tu. Dia macam makan biskut Milo, serius. Biscoff conflict. Rasa dia sedap. Cornflake tu ada lekat-lekat gigi sikit kan. Dia tak manis sangat macam tadi. Dia okey, just nice. Just nice. RM25 kan? RM25 juga. Bangkit cheese dark coklat. Coklat Yang ni sama juga, harga dia RM25 juga bang. Dark coklat. Yang ni sedap, saya recommend. Dia tak manis sangat, rasa nice. Yang penting rasa bangkit, dia rasa tak lari. Melekat ke gigi. Ya bang, ke-6 flavor kuih bangkit cheese abang. Kita punya tofu apa dia bangkit cheese ni, abang nak add on dipin pun boleh. Add on dipin ni RM4.5 saja bang. Senang je masuk, korang masuk dari entrance tu. Masuk dari entrance, korang straight je. Nampak air kadah. Air kadah tu korang straight je. Terus ke sini? Terus sampai. Lepas tu sana pun stage? Ya, berhadapan betul-betul dengan pentas. Okey, baik. Pukul apa start? Start dari pukul 11 pagi sampai 12 malam. Sampai hari Ahad ni, betul? Ya, betul, sampai hari Ahad. 4 hari je korang. Nice, terima kasih.